Abang jaga. Menari. Ha. Jaga cliff ya. Ke belakang. Jaga belakang. Ke depan. Sing. Jawab. Mesej. Dia ni. Mesej jawab tu bos tanya tu. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are, back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? To make the magic last for more than just one night. If we could just get to it, I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. 'Cause the Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going. And it seems at times with all we've got, we haven't got a prayer. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Where are we going wrong? Just once, can we find a way to find? Okey, jom. Jom. Bye-bye. Someone told you long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time, but when it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Apa terbagus dia nak?
Saya jumpa ni tahun 2019 pas saya balik Buriram dengan adalah geng-geng tu. Dia orang buat finish line dekat Belut. Tak benda tu yang duk tengok tapi tak heavy sangat time tu. Lepas PKP kot. Hari-hari lah tengok Belut. Ni baru join. Mana 6 tahun. Ambil ni mata-mata nak ikut sini. Kenapa ambil masa 6 tahun? Tak tahu nak cakap lagi. Dia hati tu memang nak ikut tapi banyak halangan. So next trip insya-Allah ada lagi ni. Kita dah keluarkan benda tu kan. Dah tengok lah ini tak boleh. Oh ini time ujung ni tak boleh. Tengok dah okey Koh Samui cantik. Lepas tu Europe pun cantik. Netherlands pun cantik. Sebab saya tengok kalau ikut Belut dia bawa tempat pelik-pelik. Betul. Macam saya pergi Buriram Danok terus ke Buriram. Maknanya on the way tu tak ada berhenti mana pun. Berhenti tidur, makan, start Buriram. Tapi saya tengok macam Belut ni sebelum sampai tu mana-mana hutan dia bawa lah kan. Itu macam best ni. Yalah kita nak tahu tempat-tempatnya tu kan. Tu yang saya ikut tu. Saya bawa Tracer bang okey lagi. Ada seorang bawa R1. Gila tak gila. Tu cakap dia kita duduk Pantai Dong malam. Cakap esok kita balik pagi-pagi. Kita shoot terus keluar ke Betong. Aku tak nak cakap kau nak kau buat. Mati aku dia kata dia tak berani. Memang respect lah. Bangun. Mana orang dia? Dah start. Terima kasih Banjet. Terima kasih Abang Jet. Suka kacau lagi. Semoga murah rezeki ya Banjet. Semoga cepat kahwin. Semakin kau diam, semakin kau cengkam. Perasaanku tidakkah tersimpan rasa kasih padaku. Walau secebis kenangan tak bisa kau lenyapkan. Walau bagaimana kau coba memberi alasan, kerana ku tahu itu hanya dusta. Adakah di hati terasa penyesalan? Habis. Ada pegang dah? Dah pegang dah. Habis lah. Masalahnya bok penuh nak mana nak kantung. Buat penuh baru hari pertama lah. Hari pertama ni. Untung lah. Basah coach tu nanti. Kau juga kat dalam. Belut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew Malam apa? were all the years I Ha, apa hal? Apa hal motor ni? Dia keluar warning. Keluar warning? Ha, kena beli baru bang. Jangan lah. Tak boleh kasih saya. Ha? Kasih saya. Kasih bang. Apa warning mana? Dia keluar. Saya sekali tengok, saya ingat motherfucker dia. Sekali tengok, aku cakap apa hal kena marah ni? Motherfucker. Ha, motherfucker. Dia depan dia, multi dia. Lepas tu belakang tak bawa sendiri. Pergi home balik. Keluar. Rumah ni. Apa benda yang keluar? Dia tak nak. Okay, jom.
Sitting at home another lonely night. Wish you were here so I could hold you tight. Pain in my heart because I'm all alone. Why did you leave? Why did your heart have to go? And I would do anything for you. I would. I'm thinking of ways that I could win your heart, and I'm so confused, I don't know where to start. Visions of love forever in my mind. I wait for the day when I can say that love's mine. Hey, yeah, 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 yeah. 'Cause I would do anything for you. I would. I'll give you love. I'll give you love. Kenapa ngah? Kedai motor? Kenapa? Gearbox punya cover longgar. Gearbox punya cover longgar? Ha? Beli motor sini lah. I can't fight this feeling any longer, and yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. I tell myself that I can't hold out forever. I said there is no reason for my fear, 'cause I feel so secure when we're together. You give my life direction, you make everything so clear. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. Ya, PKP PKP yang paling banyak masa kali nak tengok. Suka tengok lah, suka tengok. Kan tempat-tempat kita kami tak nak pergi. Bila tengok dalam grup Lok TV baru tahu Thailand rupanya banyak tempat menarik. Itu start tu baru tahu Thailand orang cakap apa. Wow, cakap tak tahulah ada yang tempat yang paling menarik saya tengok yang dekat. Saya rasa masa tu kita orang tengok Thousand Corner kot yang naik kat bukit. Kat situ wah. Macam kan kawasan yang ambil gambar macam bukan Thailand pula cakap. Banyak tempat lah yang kita tengok memang cantik. Wah, biasanya kalau buat anak-anak tempat yang ada kambing biri-biri tu, yang macam banyak kabus, minat. Dia bukan antara minat tak minat, cuma belum ada kemampuan. Belum ada kemampuan, tapi hati tu ada. Cuma BKT tengok semua motor-motor besar semua ni, tapi tak apa, kita tengok dulu. Tapi since tengok Belok tu, dia punya adrenalin tu dia tinggi. Tak tahulah, mungkin antara doa juga yang Allah makbulkan kot. Sebab tak sampai kaki nak naik GS. Kita nak percaya naik motor juga dari belakang dengar macam superbike bunyi dia, tapi skuter. Tak lama kemudian jumpa lagi menarik motor ni lah. Kat Big Wing try, tapi saya try tu yang tu V3 rendah sikit. Tak boleh nak masuk queue pun tak dapat. Macam give up juga, tapi wife lah. Saya mahu satu Malaysia punya Big Wing sebenarnya. Alah decide kami ambil motor yang sekarang tu, ambil kat kedai kereta Recon. Terpaksa sebab nak tak sabar-sabar lah. Habis kita bila masa kita nak tengok nak boleh jalan-jalan macam kita tengok kat dalam Blok TV tu. Nah, saya even though saya orang utara, orang Kedah, saya tak pernah langkau seberang sana walaupun saya dengan sepadan setengah jam. Saya rasa ukuah dia organize lah. Leadership tu kita tengok menarik lah. Pada saya macam apa yang kita tengok kat YouTube tu,
sama je. Yang saya tengok lah kan, dia ada satu kata apa, dia tak ada tentative tau, dia surprise. Dalam YouTube ni tahu dah. Main sikit takkan macam rasa tengok dalam setiap YouTube dia tak ada satu pun dia beritahu mana route. Tak apa, kita tengok je lah, kita follow instruction. Even though orang yang lama pun kan tak tahu lepas ni cat nak ke mana. Confirm memang singgah kedai Road 41 tu. Sebenarnya itu pun salah satu wishlist kami. Bila kita tengok Selorak kan, mesti singgah situ kan, tapi semalam akhirnya sampai juga kita ke sini. Nak join Blok TV sebenarnya buat saya sebenarnya. Dia akan cari, even motor saya pun masa cakap tak dapat masuk kat TV pun dia yang mencari sana macam dia study. Yang jumpa Blok TV dia. Oh yang ini dia ke sini. Okey, kita tengok. Sampai saya boleh kenal siapa Haji Jamil, Pak Gendut. Kita sampai tu tahap dah tak ada lagi ke video Blok TV sebab dah habis ke kita tengok punya kerap je tengok. Yang ni dah tengok, yang ni dah tengok. Lepas tu pergi balik kat Facebook. Dia tak dapat edit lagi. Padahal bukan yang pergi tu bukan kita. Kita yang menonton pun rasa wah seronoknya. Jadi kita macam berada kat situ lah. Narik ni boleh ikut cap ni cakap. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sumiti mo na kay tamis ay naagi ako. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka na hanap ko sa tuwina. Yun ka sa'kin mapapaligaya kapag nag-iisa. Yun ka na kay saya lalo at kasama, nalilimutan ang problema kapag kapiling ka. Wag namang papawalan akong ibiin ka. Kung sakalit may dinamahal ka ng iba, araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip. Bakit na ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka na hanap ko sa tuwina. Yun kang sa'kin magpapaligaya kapag nag-iisa. Used to be that I believed in something. Used to be that I believed in love. It's been a long time since I've had that. Jumpa Blok TV. Satu masa PKP lah. Biasa macam tu lah PKP ya. Sebenarnya masa tu tengah nak start balik ride lah sebenarnya. So sambil-sambil tu dalam cari-cari motor tu pun semua terjumpa yang Blok TV ni. Kalau ikutkan masa awal-awal dululah memang ke arah GS lah. Tapi disebabkan orang kata kita tanya banyak-banyak kawan-kawan apa semua. Duk fikir ingat macam mana tau. Ingat lah benda ni cakap orang kan. Kata maintenance lah apa semua. Jadi takut lah tu. Sebab kita punya financial pun tak kuat sangat lah. So cari lagi duk tengok
tengok video apa comparison apa semua, finalnya biasa lah. Kalau ikutkan orang kata kita kena ambil daripada bawah dulu lah, ambil daripada 650 tu 550 kan. Saya fikir-fikir balik, tukar-tukar pun orang kata modal nak keluar juga, sebab dia punya orang kata harga motor bila dah second hand akan jatuh. Paling jauh dekat ni Surat Tani lah. Yang ni adalah second punya jauh lah, atas sikit lah. Saya nampak ukhuwah lah, ukhuwah sesama ahli daripada video lah kan, yang belakang kita tak tahu lah. Jadi dari segi tu nampak kemesraan lah, walaupun kita pun sebenarnya baru jumpa kan, tapi kemesraan tu memang orang kata dia punya tu ngam lah. Kebersamaan kita rasa kita boleh blend. Mula-mula tu rasa risau juga lah kan, kalau ikutkan yang dekat dalam YouTube tu pergi markas untuk berkenal diri lah semua untuk ni kan. Tapi sebab saya duduk kat utara, nak pergi ke sana, jadi agak alah macam mana. Memang cari peluang juga sebenarnya. Anak saya pun ada kerja kat KL apa semua, ada kat turun, tapi masa tu tak match. Tu pula tengok walaupun yang dah lama-lama pun masih lagi ikuti apa yang jadi seronok lah. Itu salah satu sebab lah, nak rasa tu, nak tengok betul, nak rasa sendiri. Kalau setakat dalam video dan YouTube apa semua, kita nampak kan depan kamera, yang di belakang semua tu kita tak tahu. Jadi kalau macam ni betul lah benda tu. Bukanlah saja buat kata orang. Sebab sebelum ni pun yang saya pergi ride tu pun saya join dengan grup lain sebenarnya. Saya tumpang-tumpang lah sebenarnya. Nak rasa lah macam mana perbezaan tu. Lokasi yang dia pergi tu rare lah. Kadang-kadang bila kita ikut event-event ni, dia just tertumpu pada event tu je. Jadi nak orang kata nak explore betul-betul satu pasal tu tak dapat lah. So yang ni saya tengok yang sudah punya ni memang banyak tempat yang orang kata hidden gem lah kata. Kelemahan dari saya pun ada juga, sebab saya pun baru mula kan, jadi banyak lagi benda-benda dari segi aspek teknikal yang saya tak tahu lagi lah. Handling masuk corner dah bukan tak tangguh, memang tahu memang orang kata pasal umur pun dah ujung-ujung ni kan, jadi keberanian tu ada kurang sikit lah. Dari segi teknikal setting motor yang pusat absorber lah itu apa semua pun saya agak kurang lah. Walaupun dia sisi besar, tak semestinya kita akan gunakan 100% kuasa yang dia ada. Cuma bila benda dia itu salah satu sebab lah. Kalau boleh 1,000 guna lah, InsyaAllah mungkin tahun depan ke. Dari segi financial pun nak kena tengok juga sebenarnya. So kesesuaian dengan untuk masa dengan keluarga pun nak kena tengok juga. Pakcik dengan anak saudara, betul. Saya tengah balik daripada Cerating, jumpa orang kat Mersing, dia cakap dia tengah buat challenge. Tu yang macam berminat, apa challenge ni kan. Lepas tu bulan lepas saya baru buat yang Iron Bite. Oh, yang Amy pusing tu that one. Rabak. Baru start pagi dah terus kabur, tak nampak apa-apa, terpaksa berhenti. Review kat Facebook tu ternampak schedule. Sebelum ni memang dah ajak dia, cakap ada grup lagi satu dari Singapura nak ke sini, tapi grup tu cancel. Saya cakap saya dah retire, nak buat apa-apa aktiviti on aja. Biras lah dia ajak pergi naik Annapurna. Pergi, tak pernah. Ini riding pun tak pernah, first time. Masuk Johor, pergi rumah dia je. Oh, memang best. Captain bawa kita pergi mana-mana, kita just ikut aja. Speed also okay, members pun semua gerik, no complain. Saya dah pergi India several times kan, tapi ada satu kawan-kawan kat sana ada yang bawa Royal Enfield, so dia ajak pergi jalan. Hari tu masa saya pergi Annapurna pun AMS. Serius lah? Ya, AMS. Sebab kita tak pernah, kita tak hiking, tak ada, then first time jalan. Sebab tu kena evac, naik helikopter. Ribu-ribu. Pening kepala, macam nak muntah, sakit perut, sesak nafas. Saya tak kena sesak nafas. Sebab masa kat base camp tu kan, saya among the first one in the group to reach kat atas. I think too fast lah. Lagi satu anak saudara, kita the first two. Then we wait for the other four. Bila diorang sampai, dah about 1.5 hour later. So I think kat luar tu yang buat kita, kalau kita masuk, we probably be better. Sebab dah panas kan ya. Tak rasa penat lagi. Saya ajar yoga. From my 30s kan, dia selalu sakit pinggang, masa spasm. So I find ways to actually reduce the muscle spasm. Yoga dengan calisthenics are some of the better exercises for it lah. Become more flexible, become stronger. Sekolah main rugby, kaku. Now boleh lipat. Everybody start from somewhere lah. Now I'm actually looking forward to master yoga instructor course lah. Dia punya certification is actually from Ayush Academy from India. Tapi one thing is, sebab kita orang Islam kan, jadi diorang punya ni ada banyak holistiknya. When people ask me kan, so I will tell them I teach asana, I don't teach yoga. Bahagian agama dia is integrated into the practice. Poses. All the post spiritual side, no, I don't teach. Ini tak nak. Mereka di sana. Yang kucing ni Bangun. Terima kasih Kak Umi dan Abang Amir. Dan Razali. I could trust someone. I said I'd never let nobody near my heart again, darling. I said I'd never let nobody in. But if you ask me to, I just might
Pasal apa je? Wah, jalan macam sial lah jalan tu tadi. Dia berlubang-lubang. Jatuh? Jatuh. Terbang depan mata. I tengok yang tu je jatuh. Allah. Mana? Tadi? Mana jatuh? Tu. Ni. Oh. Ini iPhone apa ni? iPhone 11. Oh, iPhone 11. Nasib baik iPhone 11. Bukan main phone lah. Tak, yang ni balik ni repair balik. Tukar dia punya ni jalan lah. Dia boleh repair. Ha. Kita orang lambat tu. Bagi phone you kat sekarang. Allahu Akbar. Allah. Putus yang ni. Putus sudah kasih saya. 18 keluar. Tu lah. Ni phone spare ke apa bang? Ha? Phone spare. Kan? Oh, nasib baik. Phone spare. Sayu terpisah, hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidu wangian kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Kau pergi, sepi tanpa kata, terdiam dan kaku, tak daya kau ku lupa. Apapun kata mereka, biarkan kenangan berbunga di ranting usia. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Balut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Best thing about tonight's that we're not fighting. Could it be that we have been this way before? I know you don't think that I am trying. Angan. Terima kasih burung elang. Terima kasih Abang Khairul. Amin. I swear it's true, because a girl like you is impossible to find. You're impossible to find. You're impossible to find. This is not what I intended. I always swore to you I'd never fall apart. You always thought that I was stronger.
'Cause tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind. I won't be your life. Terciptalah irama cinta ini. Yeah. From the bottom. Aku mula dari bawah, tak ada siapa pandang. Langkah kecil tiap hari walau jalan penuh halang. Dulu orang ketawa kata aku takkan kemana. Sekarang aku bangun tunjuk siapa sebenarnya. Tak pakai cerita kosong, semua ni real talk. Siang malam aku hustle tak pernah nak stop. Tak ada jalan mudah, semua kena usaha. Jatuh bangun sendiri baru kenal erti maruah. Hidup bukan senang, semua kena rasa. Dalam pahit dulu baru faham hikmah bahagia. Apa yang aku lalui, aku simpan jadi bara, jadi api dalam diri. Teruskan langkah ke depan. Macam-macam no. Aku tu tak ada kontrol lah. Nanti dah naik motor tadi tu boleh sawan juga kan. Tak, kalau naik okey. Tunggu lagi gaya tu. Tak nak tau. Ui, lagi tinggi. Takutnya. Itu thriller kalau dia buat pelan. Nanti buat marah nanti. Krabi ya kan? Ah, krabi. Oh, lagi. Takut. Balik nak duduk ujung kan? Balik dulu sini. Kita duduk sempit lah. Ini dingin kan? Masa kita ukluk kan? Dah rapat dah ni. Dah rapat dah ni. Sini boleh. Tinggi lagi tu. Tinggi ni. Orang belakang relax ke tak dia cari? Weh, ni. Belum. Jauh lah nampaknya. Oh, bro, Supervisor kat situ Mak. Sabar bukit tadi, sabar bukit. Oh, jalan baru nak sambung. Ui, tinggi. Oh, tinggi. Nak mabuk ah, mabuk darat nak. Oh, ni nak turun macam mana nanti ni? Nak turun jangan kaki. Ya Allah. Ya, pasal Diundur. pakai papan gonsol turun. Nanti dia kasih sikit skuter lah. Anda seronok. Hikari ga 閉じるように会えない日
人がまた増えても大人になれなかったそれを誰にも言えないでいる素敵なものを大事なものを抱えきれないくらいにもらったのに指先で雲をなぞって僕にはもう見えないもの描く君にかける言葉があるとしても僕にはとても探せないだろう頼んだ覚えはなくても守られてきたことは知ってる自分じゃできやしないけど君には優しくあれと願いCap, you kan berani kan? Tak tak ada apa-apa sini kan? Tadi Aida, abang sini pegang gambar. Nak bukti? Oh, masak. Mau, hang kan nak masak? Mau. Hang, no picture. Dah start lah. Cap, tengok ni budak ni no picture, Cap. Cap, tengok budak ni. No picture, tengok tu. Nizam. Tadi Nizam. Atas hang. Nizam. Jom, Jom. Andri. Ini rumah Flintstone. Oh, ya ke? Ya. Saya ingat ni rumah Abang Jeb. Rumah Banjab? Ya. Tak lah, tu tengok dia pakai bunga dah tu. Aku dah rasa dah tu. Dia ni mesti... Dia pakai bunga. Itu sekejap lagi dia pakai dress yang merah tadi. Ya? Ha. Dia sudah rent kah? Sudah. Tadi dia beli tiket dekat belakang. Sudah ada saiz kah itu? Ada. Saiz apa? Saiz SX. Kata tadi mau bawa itu rumah Flintstone sana. Oh, jom mari kita. Mari. Bini kau mana? Saya seorang datang sini. Ina. Mana dia? Mana budak tu kau tengok laki kau. Dia cakap saya seorang sini datang. Abang Kak Khairun. Nak gambar tak, Pak? Nak gambar? Oi, mak kau gambar. Mak kau gambar. Jeb. Ni patah hati ni. Aduh. Boleh masuk Ini Emil lah ni kau ni. Uyo. Traffic. Uyo. Macam berani kot. Nantilah tak ada ramai orang. You is there. Oh, why you look like a pumpkin? I like pumpkin man. Pumpkin. Same ah. Apaan? Kak, tengok Kak. Dia cakap. No foto. Ini je sayang, mineral water je. Why you look like pumpkin? Pumpkin. Abang. Margarita, Abang. Macarena. Margarita tax in the beach. Yeah. Oh, sorry. Macarena. Oh. Macarena. Oh no, Tangkaburi lah. Boleh? Waitress. Come back. Waitress, come back. Waitress. Sekali dia agak panggil dia ingat orang lain. Apa sebab dia dah free masa, sekarang dah tak kerja full time lagi, kerja part time, jadi dah boleh ada masa untuk susun nak pergi ke mana. Terkejut bang. Dia cakap dengan saya nak ikut lagi kau sama. Padahal banyak je ride lain. Kan? Semalam baru nak gini-gini bang. Tapi kalau nak gini-gini pun saya dah hilang dah. Koh Samui ni macam saya dah recky juga tengok. Ada macam lautan, tempat momen dia tu ada yang feeling sikit lah. Saya dilanda mabuk laut bang dengan tempat tinggi. Saya try tu positif tapi tetap dia bikin negatif. Saya try bang.
Tak boleh. Makan jeruk. Dia muntah juga bang. Ingat Koh Samui ni macam apa yang kita nampak dekat darat. Rupanya dia jadi lain. Dia punya busy tetap sama, cuma orang dia tak bawa laju. Santai. Saya ingat macam kat Phuket tu. Pasal dia pernah pergi Phuket. Saya tak sampai Phuket lagi. Malam tadi nampak happening sikit. Lagi happening. Nampak Abang Kak ada. Siap panggil-panggil lagi tu. Pasal tertunjuk hari ni je kan. Okay, sorry kata dia. Memang tak sangka. Dia kata yang fantastic, fabulous. Dapat view yang macam ni, macam betul terkejut lah. Really terkejut bang. Abang lah. Abang lah pada go. Saya tak berani bang. Ajak dia tadi, dia tak nak. Dan cakap tak nak pergi pun. Dan dia takkan pergi. Takkan pergi. Saya gayat tempat tinggi. Itu je lah masalah saya. Padahal tinggal rumah Singapura tinggal 12. Saya tak pernah jengah ke bawah. Tak tengok juga. Saya buka je tingkap. Mana tadi tu kira achievement kan? Achievement. Yes, achievement. Penakut betul. Tak ada reaction dia. Tapi sanggup buat boleh buat Sanggup tutup mata orang jalan. Demi konten TV. Demi konten. Tapi apa-apa pun memang seronok. Ada. Lagi cantik. Wow. Lagi cantik. Saya tak sempat buat tahun ni, tahun depan insyaAllah. InsyaAllah. Siapa? InsyaAllah. Kalau korang Pasti. Kita mesti support. Seronok. Abang nak kan? Lupa dah, hari tu je. Nak buat laju-laju je. Ni pun saya boleh tolong buat. Jangan. Jangan. Tak terkejut juga. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing near my ear. Wouldn't you agree, baby? You and me got a groovy kind of love. Anytime you want to, you can turn me on to anything you want to, anytime at all. When I kiss your lips, ooh, I start to shiver. Can't control the quivering inside. Wouldn't you agree, baby? You and me got a groovy kind of melayan keadaan yang a bit off-road. So, dinasihatkan janganlah rapat sangat. Kadang-kadang mungkin kawan tengah panjat, lepas tu dia menggelonsor ke belakang. Saya beri peringatan, especially yang pakai slipper-slipper ni. Kita takut off-road tu nanti kalau kata apa orang kata melompat-lompat kan, melompat-lompat kaki tu terkeluar-keluar tu, hati-hati. Take your time, jangan rushing. Janji kita sampai ke atas tu. Siapa nak laju blooper, mari ikut saya.
Okey, kau nak tang ni. Kaki. Dah nak. Okey, angkat tu. KL. Mercik habis lah. Mercik habis. Yang problem siapa? Angah. Tu tukar motor. Nizam bawa motor Angah. Angah bawa motor Nizam. Dah pasal apa tak tahu? Dia punya brake pun dah macam terlalu melekat kan. Oh ya? Berasap kat tadi. Berasap? Aku ingat enjin pecah dah tadi. Keluar daripada mana? Penang. Tadi aku tengok. Tambah. Foto. Mana Kak Gigi? Beg. Dia halau kita, jom. Saya tak pernah dia tengok orang Thai kau ajar. Perempuan tu tunggu lagi. Saya ambil gambar video ni. Kau nak takut? Kau pakau. Belum bayar. Adik tu pun pelik lah. Pasal apa ramai semua tengok ni? Pelik lah. Apa orang Malaysia pelik dengan ni? Ni siapa ni? Amir dengan Rizal. Zamri. 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 Zamri Said. Zamri dengan Rizal. Kakak mana pula? Tak jadi, tak dapat. Tak dapat. Terima kasih Zamri dan Rizal. Terima kasih Kak Asma. Cepat dia nak ambil gambar tu. Oh sedap. Cik. Dia nak ambil gambar kita. Bila hadir kasih sayang, tanda cinta sudah berakar. Terkadang buta hidupmu, terkadang semangat gelora. Rasa cinta kepada keindahan, tanda yang peka pada kejadian, berdiri di atas kehendak keamanan, kedamaian. Cinta menciptakan rindu, juga membuat kita sendu. Semangat terbakar hangus, hidup mesti terus, kerana
tersesat di perjalanan. Demi cinta kita terlupa dunia. Kesesatan. Marilah kita bersama terus bercinta, menjadi cermin untuk manusia. Hentikan tangisan, rindukan ketenangan. Cinta ini penuh. Belut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Kita panggil Puan Lina. Cepat. Sini. Dia nak buat apa nak cari orang? Buat je lah. Buat betul. Serius. Ini aku mesti apa itu banyak. Tak. Kemol. Selamat pagi. Kuat sikit, tak dengar belakang. I'll be loving you forever. Deep inside my heart you leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. You are the sun, you are my life, and you're the last thing on my mind before I go to sleep at night. You're always round when I'm in need, when trouble's on my mind. You put my soul at ease. There is no one in this world who can love me like you do. So many reasons that I wanna spend forever with you. I'll be loving you forever. Yeah. Deep inside my heart you'll leave me never. Even if you took my heart and tore it apart, I would love you still forever. We've had our fun and we've made mistakes, but who'd have guessed along that road we learned to give and take? It's so much more than I could have dreamed. You make loving you so easy for me. There is no one in this world who can love me like you do. That is the reason that I wanna share forever with you. I'll be loving you forever, oh baby. Deep inside my heart you'll leave me never. Oh, and if you took my
Bila ku imbas lagi terusik peristiwa dulu yang mengguris hati, terkulai-kulai diri bila cinta didustai oleh insan yang pertama aku sayangi. Bila aku kenangi hidupku tak lagi ceria seperti dahulu, tiada lagi keindahan yang aku rasai. Oh, selama ini teguhnya cintaku padamu kekasih. Oh, tidak ku menjangkakan ini kan terjadi bila si dia undur diri dan memutus cinta. Alam ku rasakan suram, tiada lagi beri simpati. Ternyata kejujuran salah ditafsirkan, rupa-rupanya di hatimu dia yang bertahta, mengikis semarak cinta yang telah kita bina, seindahnya di surga. Kita berdua menjalin kasih yang akhirnya terpisah jua. Ku rela kau pergi. Perjalanan seronok lah Kat. Seronok sangat-sangat. Saya banyak ikut pergi ride kan dengan grup-grup lain. Tapi tak macam ni lah. Mudah masuk. Perangai senang saya nak sembang. Dia macam kita pergi naik bukit. Dia tak peduli, dia ikut dia. Yang dia yang penting satu je. Bila dia join, dia boleh sembang. Macam Kak Gigi kan. Kau kenal 2 hari dah cucuk-cucuk perut lah. Saya sebenarnya susah nak bergaul dengan orang sangat. Lepas tu macam aktiviti pun kan memang penuh kan. Jadi macam tak rugi langsung. Ya Allah, tergolek juga sikit. Hampir tergolek. Janganlah cukup tergolek. Malu orang. Cuak-cuak kebun durian ni macam tu. Saya dah ke tepi. Kalau sikit lagi ke bawah kami. Sekarang ni tiap malam kot. Sebelum tidur, masuk bilik, buka dulu setengah jam. Daripada kat ruang tamu, sambung kat dalam bilik. Sampai kan anak saya yang baby tu yang 2 tahun tu. Dah Fiona dah. Dah Fiona dah. Tempat-tempat macam tu, dia kena rajin lah. Itu yang saya paling malas. Healing. Memang healing sangat. Memang healing sangat-sangat. Saya rasa macam lebih
lebih syok daripada tengok TV. First time saya ride ni tak mengadu kat dia sakit pinggang. Dia seronok. Dah happy-happy, dah gurau-gurau apa semua kan, dah hilang dah penat. Zamri pesan, dia kata, kita ride ni kita tengok dulu, dia kata. Cap dengan Kak Gigi okey lah dia kata. Kalau macam kawan-kawan lain mungkin akan bertukar-tukar nanti kan. Bukan orang yang sama. Itu yang first dulu sebelum ride saya pergi rumah Cap dulu. Bila sembang dengan Cap, Cap ni okey. Tak adalah macam sembang macam aku ni artis. Macam tu lah. Dia nampak kat dia okey ni boleh masuk je kat dia kan. Seronok sangat-sangat. Nak ikut lagi. Best lah, best. Memang best. Pengalaman yang betul-betul best. Kalau cakap tadi boleh make up daripada sebelum suami beli motor saya dah kenal sebab dia selalu tengok. Motor yang pertama saya happy sebab saya pun nak naik. Yang second saya marah kenapa nak banyak-banyak. Yelah masalahnya baru beli yang nombor 1 dah beli nombor 2. Yang lama tu 2 tahun juga. Tak adanya. Dalam setahun tu 2 dah terus. Nak rasa join. Dah ada sebab saya dah join grup motor kat Facebook. Serius saya dah tahu dah grup motor suka pergi mana. Sama itu saya tahu dekat mana yang best dia. Pergi mana tu tak tahulah, surprise kan. Sebab saya dah tengok dulu jalan dia macam mana. Boleh saya nak pergi seorang. Kebetulan dia cakap nak ikut tak? Dia cakap nak. Lepas tu tanya anak macam mana? Tak apa, hantar rumah mak lah. Dia okey, saya pun lagi okey lah. Kalau saya pergi seorang pun dia bagi. Tapi kali ni macam nak ajak lah Selalu dia tak nak. Dia cakap nanti lama tinggal anak lah, nanti orang jaga lah apa semua kan. Ke sebab nama Koh Samui tu? Ya juga. Satu saya nak pergi Europe. Tapi dia cakap kalau duit tak habis dia boleh dia nak ikut. Kata dia suruh saya pergi je. Tapi saya kalau nak pergi macam tak syok pula kalau tak bawa dia. Takkan kita seronok seorang je. Europe tu je lah yang saya rasa nak pergi. Yang lain saya rasa biasa je. Biasa je. Jalan dia tu macam view dia macam cantik je. Masa tu Ika kena beli kamera sendiri. Tak boleh harapkan dia lah. Alah, tak boleh harap lah dia. Dia perempuan dia memang macam tu lah. Kita ambil gambar itu tak betul lah, ini tak betul lah. Dia ada sendiri lah ambil depan dia. Saya dah cakap siapa yang suka ambil gambar kena duduk depan dia. Seronok sebab grup kan. First time saya rasa grup macam ni. Saya kalau tak ada masalah orang jaga anak memang saya nak ikut lagi lah. Hari ni tak. Sampai tadi dah lelap lah. Lapar pun lapar lah, tidur dulu. Saya tidur dulu. Tadi masa yang Cap cakap tu kita nak pergi makan ni, saya suruh minta pin kan. Sebab dia baru tidur. Saya malas nak kejut lagi. Seronok. Kalau ada pergi sama lagi saya nak pergi sama. Saya memang daripada dulu saya ikut Glow TV. Follow. Dia ajak rumah saya. Rumah saya tanya saya okey je pasal Koh Samui tak pernah pergi. Nak tunggu member-member. Nak organise lambat. Kan kapten kita tak sihat. Dia kat hospital dia kena surgery. Abang cancer survivor bang 2 kali. 2 kali. Tahun 2021 dulu saya kena stage 2. Itu yang kat rumah 6 bulan tu saya tengok Glow TV. Lepas tu tahun lepas saya kena sakit mata dekat Hajai. Kawan saya aksiden meninggal kat Hajai. Jadi baliknya Hajai sepatutnya saya kena pergi Seremban. Jadi saya tak dapat pergi. Pasal sakit mata saya balik terus. 4 pagi pergi hospital. Saya ingat nak tidur tak boleh tidur. Mata dia dah merah nak. Dah berair, dah macam air waterfall keluar. Tiba-tiba mata saya ada double vision. Dia buat x-ray tak ada apa-apa. MRI baru nampak ada tumor. So tumor tu dah menekan dekat urat saraf mata. Lepas tu saya nampak double vision. Saya nampak isteri ada 2. Untung ada 2 sekali Saya cakap dah stage 4. Badan tak lama. Pasal belum buat treatment lagi. Pasal dulu 2021 saya buat chemo dengan radiation therapy lah. Itu saya drop. Saya penis hitam kan. Kanser hidung. Yang ni pun kanser hidung juga. Dia relapse. Tapi dia pergi tempat lain. Dia pergi dekat atas. Dia menekan kat eyes nerve. Saraf mata. Allah bagi 2 kali chance. Sebenarnya saya tak nak buat treatment. Saya dah cakap dengan dia, saya tak nak buat treatment, saya reda. Pergilah. Doktor kasih sebulan untuk fikir. Dia kasih sebulan untuk fikir. Saya dah tak nak buat. Dia tak nak buat. Pasal saya dah melalui kan. Siksa bang. Merana. Merana. Chemo, radiation therapy, merana bang. 8 bulan tak kerja. Macam mana abang bawa motor? Tak tahu dah cakap. Saya tak tahu lah. Semangat dia kuat lah. Dia 2 kali kena, semangat dia kuat. Alhamdulillah. Dia dah ready to give up. Apa yang membuatkan? Sebab saya cakap fikir anak-anak. Kalau tak fikir saya tak apa. Fikir anak-anak. Anak-anak masih ada lagi belum. Apa dia bakit lah. Saya hari-hari hidung nak kena cuci bang. 2 kali. Kira masuk sini, keluar sini. Nak cakap down tu tak lah. Pasal tengok memang kesian lah. Pasal dia 7 bulan tak kerja. Jadi saya pun tak kerja masa tu kan. Memang saya dah tak kerja last 2022. Allah menolong kita. Okay, dia gini. Masa sebelum kita nak ikut ride ni, saya almost hari-hari saya tengok Belut TV punya. Yes. Tanya dia. Saya cakap dengan dia, pergi tengok YouTube Belut TV. How they do. Jadi saya buka. Siang hari pun saya tengok. Dia tak ada kan. Bila dah buat kerja rumah, saya baring kejap. Lepas tu saya on Belut TV. Tengok satu-satu video yang trip pergi mana-mana tu semua. Macam best juga ramai-ramai ni. Every trip after that mesti ada joget.
Fiona. Itu cakap best. Cakap saya pula memang suka joget. Dia tarian. Kat sekolah dulu tarian. Tak sama. Maksudnya apa yang kita tengok kat YouTube dengan apa yang kita lalui ni tak sama. Betul-betul challenging lah. Saya terfikir tu, lepas ni nak pergi mana? Part tu yang jadi rahsia, jadi tanda tanya. Kita tak tahu. GPS set sembarang je lah, ikut je lah. Dia punya bonding lah. Kita first day memang lah malu-malu kan, tak kenal each other kan. Masuk second day tu, kita dah start berbual, dah tahu dah gurau-gurau. Best juga fun juga Cepat mesra. Cepat mesra, yes. Besok dah nak balik, sedih pula tu rasa kan. Sekejap je, dah 5 hari sekejap. Rasa macam puas. Saya dah warning dia, bangun jangan bangun lambat. Pasal kalau dengan members, kita memang selalu last. Saya cakap dia, cepat kita tak boleh orang tunggu kita. Kalau ada ride lagi, insyaAllah memang nak ikut. Video tu belum habis, nak habiskan video ni dulu. Nak habiskan video ni dulu. Saya nak tengok Bulut TV punya. Dia cakap, macam ni. Jono. Ada yang nak gabung. Mau isi gabung makan. Kita tinggalkan. Bulut TV, sahabat selamanya, kita takkan lupa. Ngah, silakan. Anak-anak. Abang nak yang Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 3, 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Allah minkum. Dah crack dah. Kena buka skru lah. Saya ada screwdriver abang nak? Ada. Bangun. Terima kasih Khairul dan Nizam. Terima kasih Khairul dan Nizam. No picture. Lagi. Nak, kasi kita pintu je. Jadi 1, 2, 3. Tahu dah. Lipas pula. Jangan. Lipas pula. Lipas pun banyak tau. Ada. Ada tayar, kalau lipas dia boleh bau. Kau beri pun dia. Kau tu sembuh. Tenang. Apa dia baby? Kenapa dia nangis? Ku ambil gitar dan mulai memainkan lagu lama yang biasa kita nyanyikan, tapi tak sepatah kata yang bisa terucap, hanya ingatan yang ada di kepala. Berganti, angin tetap berhembus, cuaca berubah, daun-daun tetap tumbuh, dan kata hatiku pun tak pernah berubah, berjalan dengan apa adanya. Bawa saya jalan-jalan ke Kosamui. Besar sangat nampak muka. Apa? 0.5. Apakah? Tu dah lama tak drive
Lama. Tapi nasib baik best. Setahun sekali je. Aku tak terfikir betapa Ami orang baru ni. Perempuan Aku kenapa buat apa punya kat belakang brain tu, bang? mesti lagi kata orang Bersih lah brain bersih abang. lah. Tak ternoda lah. Ya, baiklah aku. Tapi nasib perempuan kat belakang. Yang lelaki kat belakang lah, lelaki boleh. Banyak kau cantik tak? Bulu ayam. Bulu ayam. Ayam goreng. Bulu ayam. Apa bulu ayam? Dia bulu ayam, dia ada dekat sini kat tepi hotel. Abang je nak tahu. Kat tepi hotel ada bulu ayam. Hey, kau apa bikin sana? Sini kau keluar. Banyak makan tak ada berhenti. Ini Telefon. sudah berhenti. Ayam makan tak ada berhenti. Telefon ni kecil je. Macam mana mau keluar? Jangan cakap banyak ah. Malam-malam dingin. Siapa itu? Mau pergi mana bayar? Sana pergi. Kilija tak ada. Aduh. Ini siapa? Kalau ada orang mau bayar saya 10,000 satu bulan, tak ada kerja bayar. Bayar. Ini siapa bayar? Ini siapa? Ini. Siapa? Ini Pati. Oh ni batu grandfather. Batu grandfather. Sejarah dia ke? Grandfather dia tinggi sikit. Grandfather hidup lagi? Hidup ni. Tak payah pakai ubat. Ha? Akak? You sorry betul-betul? Tak. Ada satu grandfather tu. Ha? Nama dia Kuat. Nama dia Kuat? Kuat. Grandmother? Grandmother. Jik. Berani? Ha. Grandmother nama dia ada pos-pos. Apa benda tah? Apa pun? You don't pause, okay? No. No? I okay, I strong. You strong. Siapa LGBT? Zali. Rupanya dia minat dia lain Zali ni. You apa? Ni nanti jangan bagi dia pergi depan tu tau. Depan hotel kita tu arbok banyak. Masalah apa, Kat? Masalah apa? Ada nama malam nak pergi menikah. Terbalik. Sengaja kan kita bagi terbalik. Betul lah kak. Takkanlah lelaki saya nak kenakan saya. Cakap. Dia memang lagi percaya orang cakap daripada saya cakap lah. Dah tua pun bodoh. Ayah dah marah? Tidak, seronok. Alhamdulillah. Inilah duniaku, impi damai di sisi